tengok gambar macam ni lah. Okey, buat gaya yang pertama. 1, 2, 3. Inilah gaya yang kedua. Bismillah. Tapi yang betul ni betul lah. Start. Start. Kuala Lumpur. Ha. Melaka Kuala Lumpur. Melaka. Malaysia. 26. Melaka. Kuala Lumpur. Makan. Malaysia. 2026. Melaka. Sebut lah. Malaysia 2026. Harinya sudah tiba. Dah, jom dah. Dah jom dia dah keluar. Di mana ni location? Sudah tiba. Tampan bertanjak, keris di pinggang, songket tenunan di sarung teruna. Dari Melaka ke bumi Pahang, berhajat kumpul sebuah keluarga. Tinggalkan sebentar, sibuk bekerja. Kita lengkapkan acara tahunan. Ini masanya bertambah mesra. Sorak tawa di tepian samudra Cina Selatan. Pare, harinya sudah tiba. Hari keluarga kita semua, mencipta kenangan, menyemai bahagia. Semoga enjoylah semua. Bang, yeah. Berkolek sampan di Sungai Melaka, singgah berteduh di Tanjung Tuan. Sanak saudara bersua muka, erat berpadu, uhwah ikatan, gelap berjemur. Sampai Orang dah di bagi- Sri Rompen. Jerompin. Ha. Apa tu? Orang dah bagi lampu-lampu tak nampak ya? Nampak? Kita settlekan dulu untuk pembayaran admin Ya, saya. dan bendahari. Dia malam minggu ni tak? Tak ada orang pun. Boleh lah sini macam best ni lah. Boleh. Harinya sudah tiba. Hoi! Hari keluarga kita semua. Petang tak ada dah pasal tu lah. Kita orang dah beli pagi besok. Pagi. Pagi. Kita beli lauk Pasal nasi ayam. pagi. Ndau pergi ndau. Pasal ndau. Enjoy, hoi! Enjoylah semua. Buat apa ni? Buat apa ni? Ni kau punya ni. Ha? Ni buat apa ni? Tak dalam belon. Yang belon tu tak mencabar pun. Sikit lah, jangan sikit. Dalam. Cuba kecil sikit. Tak ada. Dalam.
Siapa yang jadi pun mak bapak tengok aja kat saya. Yang makin kita tak Oh ye. Bang, semai. Semai. Mana contoh tu bang ni? Apa benda kau? Mana tu? Ini tak ada. Bapak nak jaga anak sini. Abang kecil kena penuh lah. Tekan sini. 2, 3. Rani, jangan kacau Rani. Jangan kacau, biar dia buat sendiri. Jangan ni ibu bapa, jangan ni. Alah. Penuh. Kena muncul dia. Lari cepat. Masukkan nampak abang. Wah, mantap. Siapa menang ni? Allah. Siapa menang tu angkat tangan siapa? Angkat tangan. Kalau botol tu dah penuh angkat tangan. Okey, apa? Sudah siap. Okey, insya-Allah. Urus. Hujan cepat hujan. Ni pegang ni. Ada lagi. Ni Yusran. Ke sana. Pegang jarak, Ila pegang. Ada. 3 satu tapi 3 saja. Lagi kan bawa kenapa yang kurang lagi. Susah lagi bang. Balik. Okey, persilakan. Jauh kau. Okey, mulakan. Balingan. Baca dulu bismillah. Relax. Kosong balingan. Tepi, berani laju tepi. Lagi tepukan, tunjuk jatuh. Kalau pas tak boleh main. Betul. Jangan jauh. Macam jauh. Makin jauh pula. Kosong. Ni juara tahan ni. Dia kena baca. Tangan dia punya pensel kuat ni. Mana mau pergi ah? Hop. Tiada jatuhan. 3 jatuhan. Ada rankingnya. Okey, baring. Sampai dia malu-malu. Aduh, baring. Yeah. Tiga jatuhan. Bantu sikit dulu. Satu jatuhan. Dah jatuh kembali naik bas. Satu-satunya harapan ayam. Tak ada harapan. Aku minta kena je. Saleh. Pangan semua Saleh. Okey. Wah, no way.
bola pingpong dalam sulu. Maksudnya lagi ni Ben. Ganas. Atau dipatah beli sini. Tangan dah. Okey, 1, 2, mula. Dia boleh tendang bola tu. Dah Pak ni keluar. Mamat keluar Mamat. Kuangan berapa ni? Letak. Siapa tak dapat? Nora dah. Dah. Satu keluar. Ni lagu wajib. Sabar dalam. Lari. Okey, seorang. Bawa keluar jauhan. Ya, seorang. Makin lama makin kecil. Aku kena kau. Ya, ini rupanya Amin jatuh. Go. Keluar. Air dalam sikit. Alamak, anak aku yang keluar. Luar bulatan. Dah keluarkan belum? Kenapa yang ni makin kecil bulatan dia? 9, 10. 10. Orang ada 11 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Habis lah, mana bukan spek habis lah. Kanan. Tak payah nak berhenti nak pusing dulu. Ambil nafas. No. No, promi. Dah keluar semua dia. Dah habis. Jahanam bagi orang ni. Look. Jangan ke.
Terkeluar pula ini aku. Okey, letak. Meluap. Buka besar. Buka besar. Bulatan besar. Besar. Weh, itu persepahaman. Ya, betul. Kena siap. Kamu Nam. Kau tak ada punya waktu Nam. Weh, dah dia. Belum, Pak Wang. Itu tolong mak, betul. Itu tolong mak. Ayo. Mak kalah je mak. Mak kalah je. Ini dah dia tak apa. 1, 2, 3 Okey. Saja itu. Bulat. Lepas tu tunggu. Nak buat. Wei. Dua, bagus lah. Nanti. Tiga. Yuk, bang. Lagi besar. Okey, habis. Nombor 1 Mama Yusuf Mikael. Nombor 2 Mama Fayat. Nombor 3 Mama Kayu. Seorang-seorang. Dia dah baling, dah sana dah sambut. Okey, berhenti. Balik serentak je senang. Baling kena asing-asing. Lagi jatuh tak pecah, lagi tu tak batal. Tak, yang lain semua keluar dulu, seorang-seorang buat. Barulah kita boleh tengok. Okey, start daripada keluarga saya ni. Baik dulu. Okey, next. Okey, keluarga Pak Din. Okey, keluarga saya ni. Balik. Okey, tak pecah. Tak apa, itu dah pegang. Okey, keluarga Laila. Masa lagi tak pecah. Tahan berat ni. Okey. Abang masuk. Hijab. Okey, terangkan. Okey, satu langkah ke belakang. Yang kelima belot, satu langkah ke belakang. Balik. Keluarga Pak Din. Oh, tak nak pecah. Keluarga saya ni. Keluarga Laila. Keluarga Isyam. Keluarga Hakim. Keluarga Mama Su. Ketiga. Tak pecah pula. Dia selagi tak pecah. Keluarga Pak Din. Oh, sayang betul ni. Keluarga saya ni. Dah 2 kali tak pecah-pecah ni. Apa yang kau sanggut?
pula pecah. Bijak. Saya ni. Keluarga balik. Keluarga saya ni. Keluarga saya. Aku bini kau cepat siap. Batu je. Okey, keluarga saya ni. Keluarga balik. Okey, Insya. Go. Okey, lagi. Ke belakang macam kena lanjut-lanjut ya. Keluarga Mama Su. Okey, bagi Isya. Mantap. Keluarga Pamalan. Mantap. Keluarga Hakim. Keluarga Mansan. Maafkan kami. Dekat situ juga dia nak pecah. Keluarga Pak Longdin. Okey. Pecah lah. Pecah. Macam ada training lah sebulan sebelum. Keluarga Pakcik Atan. Okey, keluarga Hakim. Okey, mantap. Keluarga Mama Su. Nombor dua orang. Okey, Ija. Go. Keluarga Ija 3. Okey, go. Hakim. Hakim. Papalan, go. Pecahkan juga. Pecahkan je. Okey. Hai, tengah-tengah, Cik Atan, tengah-tengah. असलियत क्या हुआ Ayo start ke? बहका बहका मन छा गया मुझ पे दीवानापन सुनो ओ प्रिया मैंने तुमको दिया Dengan kiraan. Oh, ada lagi. Sabar. 3. झुकी झुकी Batu tak payah buka dah. की शोखियां छुपी Ah, cepat. Berlari. Cepat. Pangau. Wih, air tak cukup. Urusin dia. Air tak cukup.
sampah. Baldi biru. कि जब से मैंने तुमको दिल से दिया मीठा मीठा सुनो ओ Kita cukup sampai hari habis tak? Lepas tu kita stop. Ambil mana minggu sampai hari habis. Cepat. Penuhkan, ambilkan. Okey, hari habis. Okey, curah yang terakhir. Habis. Dah habis. Cik Mat, dah okey? Semua peserta dah ready, letak di dahi biskut masing-masing. Tengok betul-betul ke dahi Ya, kau letak kat dahi. Bila nak mula ni? Dalam kiraan. Kat dahi, dekat dahi. Okey. Dalam kiraan 3, 2, go. Wait a minute, do I see what I think I was? Did it like I did. The same when it's make it rain, I'm making it snow. Got the big bone. I'ma say turn up no clothes. I'ma say that all the women exposed. She threw it back at me, I get no problem, I know what it was. She had it. Tiga Isyam. Habis. Okay dah, 1, 2, 3 dah habis. 1, Pak Simat. Nombor 2 Hakim. Nombor 3 Isyam. Oh, itu leher bini kau. Ni macam banyak. Sama semua. Balik. Suka lain lawan aku ni. Dah belum? Okey, dengar baik-baik Kita akan mula sekejap lagi. Siapa yang dah habis saja tolong Angkat tangan. Tolong jeritlah ataupun angkat tangan. Dan tolong pastikan sebab bila angkat tangan maksudnya kita akan datang tengok cek betul ke tidak dalam mulut dah habis roti tu. Kalau ada kita masih tak kira, kena habiskan. Bang, gigi kau kayak. Bermula apabila muzik bermula. Dah. Oh, makan dah mula. Kau kita siapa yang angkat tangan dulu pastikan habis dulu dalam mulut baru angkat tangan. Kalau siapa angkat tangan dulu tapi dalam mulut tak habis. Okey ni. Okey tengok dalam mulut dulu. Belum. Okey dia dah habis. Jadi dua angkat tangan. Siapa yang dah habis dulu? Okey, amalan. Mama sudah angkat. Yang dua dah angkat. Okey, Pak Loksin. Okey, Pak Lam dengan Mak Lam. Okey, Mama Su dan Pak Palan. Yang Best. Okey. Pak Lam nombor 2. Nombor 1 lagi, siapa lagi? Okey. Pak Lulin. Okey. Masa aku kalah lagi. Kau lagi dah lambat sampai ni aku belum telan nak. Ni kan dia punya nombor 2. Dia jatuh. Banyak bang Mat apa ni? Acara ni, dah lagu dengar. Aku dah belum potong. Acara ni. Okey dah. Okey, acara ni semua terlibat. Siapa yang nak terlibat sebab pemenang dia hanya seorang sahaja. Individu. Pemenang ni adalah individu. Nama permainan ni adalah permainan kiri kanan. Kanan pergi kanan. Sebut kanan pergi kanan. Sebut kiri. Tengah dengan bergerak. Siapa main pun boleh masuk je. Siapa yang bergerak, siapa yang salah dia akan terkeluar. Budak sekali bagi yang masuk. Budak, mak budak, nenek, atuk semua terlibat. Atuk tak ada. Yang nak terlibat. Atuk tak ada. Boleh buat 2 kali. Hadiah dia sangat lumayan. Pas orang mampus. Nak balik Melaka boleh kena. Okey, standby. Kanan. Ada dah masuk? Duduk.
Standby. Kiri. Okey. Tengah. Kiri. Kanan. Balon keluar. Balon keluar. Dia tak bergerak. Aku dah cakap aku trooper. Aku dah cakap dah aku ni trooper. Kena lo. Kau pelumpa belok dia ke sini. Kiri. Hakim keluar. Kanan. Ayam jawab. Kanan. Asal semua ikut aku ni? Tengah. Dah bergerak. Ke depan lagi. Kanan. Kanan. Kiri. Papalan. Kanan. Kanan. Wah, perempuan boleh tahan ni. Ni perempuan tak keluar-keluar ni. Kanan. Kiri. Ikut. Kanan. Kanan. Tengah. Kiri. Tarik keluar, dalam keluar. Tiga keluar. Ni tinggal double dengan ni. Tengok. Kanan. Betul-betul dia fokus ni. Double. Ni dalam keluar. Double sikit. Kiri. Kiri. Kanan. Tengah. Tengah. Kanan. Sekejap keluar. Gapat lagi. Gapat. Yana go Yana. Kiri. Kiri apa Kiri. Damat keluar. Lagi tak ada apa. Kanan. Kiri. Tengah. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Amat dengar. Gerak bawah ni. Kiri. Kanan. Kiri. Tengah. Kiri. Payat. Oh, dia tak lagi. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Main dulu keluar. Dulu ya. Ayo. Abang Ucup keluar. Kau lah satu-satunya ni Ah, yang saya awak satu-satunya wakil Adam cop. Kiri. Kiri jauh. Abang sini. Ya, dengar 3 orang lagi. Dah. Keluar. Dia salah. Kiri. Aku nombor 2. Kanan. Kanan. Tengah. Kanan. Kiri. Kanan. Tapi Kiri. bila bertangan. Kanan. Tengah. Tak, ni berarti lambat. Kita tukar bahasa Inggeris. Left right. Okey, kita tukar left right pula. Left. Right. Middle. Right. Benar aku. Kanan. Campur. Left. Right. Oh, bagi petang pun tak ada. Ni. Siapa itu gambar permainan ni? Aku rasa untuk sekarang ni dia tak boleh duduk dalam barisan. Dia kena duduk dalam bulatan yang menghadap sama-sama. Kiri. Kanan. Kiri. Tengah. Kau buat apa pun tak boleh. Nak buat yang seorang-seorang ke. Apa masalah ni? Betul tak apa-apa. Dia punya IQ cepat tangkap lah. Kita tak boleh. Kita ni mudah lupa. Kita ubah sikit permainan. Saya akan sebut telinga. Jangan pegang telinga. Siapa pegang telinga? On. Kena pegang benda lain. Dekat badan. Hidungnya pegang hidung ke? Okey, faham? Siapa lambat tunjuk pun kalah. Okey, Sebab tak ada pemenang ni. Sebab tak ada pemenang. Kita nak Dapat. Pipi. Okey. Hidung. Mulut. Dia aim. Pipi. Kening. Dia asyik bagi-bagi je. Macam mana nak menentukan ni? Tiga-tiga dah tadi saya menang. Okey. Kembali kepada fitrah. Apa yang disebut pegang. Kena pegang. Laju. Siapa Telinga. lambat? Hidung. Mata.
Hidung, bau. Main darah kau. Kaki, lutut, bau, telinga, lutut, gigi, hidung, lutut, bau, Puas gini aku ni. dahi, mulut, kuku, kaki, tangan, bau, siku. Air bau. Boleh tak kita kumpulkan anak-anak? Mana anak-anak dulu? Sini. Semua anak-anak. Cepat. Ada tak siapa-siapa yang tertinggal? Cuba tengok. Apa dia? Oh, angin. Tapi kalau boleh kita empat-empat yang sambut jadi tu, apa kata kita duduk kat depan ni? Tiup bersama-sama lilin tu. Okey. Kita nyanyi sama-sama. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okey, Tio. Dapat dah. Alhamdulillah, dah ada Tio yang tiup kan. Okey, potong sama-sama, potong. Okey. Family Zaini warna biru. 1, 2, 3. Lagi. Okey, keluarga kedua. Keluarga Laila warna merah. 1, 2, 3. Mak dapat cekelat je, Mak. Cekelat dah. Cekelat dia. Keluarga yang ketiga. Keluarga Pak Lodin warna hijau. 1, 2, 3. Keluarga keempat, keluarga Cik Atan warna pink. Ready? 1, 2, 3. Seorang dua. Dengan tisu. Orang lain. Keluarga Mak Lampau warna putih. 1, 2, 3. Keluarga Emin keluarga hijau warna kuning. Ready? 1, 2, 3. Okey, keluarga Hakim warna hitam. Ready? 1, 2, 3. Macam ada pilihan. Ada. Bagi dia. Keluarga yang terakhir, keluarga hijau warna purple. 1, 2, 3. Okey, habis. Nanti lepas pengumuman ni, kalau ada pengumuman yang berikutnya, bukan orang yang sama dah. Okey, jadi kalau sebelum ni Pak Lam dah pegang beberapa tahun jawatan admin ni, dan kita pun tahu perjalanan tu macam mana. Dan bermula tahun ni kami berdua ambil alih, Isyam sebagai admin, saya sebagai pembantu.
dan jawatan-jawatan lain masih kekal di situlah. Masih Yana sebagai bendahari dan Pak Lang sebagai penasihat juga. Bermula tahun depan kita nak buat supaya giliran itu dapat pada semua. Jadi maksud yang lebih ringkas, kami berdua hanya sehingga retreat ini berakhir sahaja. Selepas ni kita akan buat mesyuarat dan meeting untuk lantikan admin dan pembantu admin yang baru untuk tahun hadapan. Itu pun bergantunglah tahun hadapan keputusannya macam mana, sama ada family day ataupun family trip. Tapi dah ada hura-hura, banyak dah suara-suara yang bagi cadangan untuk kita buat family day sahaja. Sebab nak family trip ni satu kos, satu laginya dah ramai yang ke arah sakit kaki dan tak larat kan. Kita faham keadaan tu. Jadi insyaAllah itu keputusan pada admin tahun hadapan. Di pihak kami berdua selaku pembantu admin juga, terima kasih pada semua yang dah bagi kerjasama sepanjang berlangsungnya trip kita kepada kali ini. Apa-apa yang kurang daripada kami datang daripada kami sendiri, minta maaf banyak-banyak. Terima kasih juga yang mungkin menyedarkan kami, bagi teguran dan juga bagi nasihat untuk idea-idea tertentu. Dan inilah hasilnya, insyaAllah belum berakhir lagi. Cuma nak bagi tahu yang kita akan berakhir, admin berdua ni akan berakhir selepas habis trip ni. Keluar pagar tu insyaAllah surat peletakan jawatan kami akan dihantar pada grup official WhatsApp kita semua. Mantan ada jaga apa ke? Kita berbincang tadi di pihak lelaki di mana habis je trip kena tukar admin. So ni keluar je pagar tu, maknanya admin baru dah ada lah untuk next family day ataupun family trip. Tak tahu bila nak volunteer dulu. Okey, tahun depan biar saya lah. Admin ni tak semestinya lelaki. Ya, tak semestinya. Dan admin pun akan dilantik macam ni lah. Ada admin, ada pembantu dan juga bendahari. 3 jawatan yang tertinggi. Bendahari Encik Yana, ada daripada Encik Yana nak tukar? Pak Lang kata admin biar kekalkan. Pasal admin terbaik. Bendahari tetap. Bendahari. Bendahari, betul lah Encik Yana. Bendahari transfer je. Main transfer je. Transfer masuk. Yang tu kekalkan. Kekal. Setuju? Siapa kata setuju, kata setuju. Setuju. Lebih ramai yang kata setuju daripada yang tidak, maka tanpa bertanding menang. Okay, saya cadangkan Saleh. Belum. Cadangan dulu. Baru cadang. Ini untuk admin bukan pembantu. Ini untuk admin dulu. Ada cadangan lain. Cadangan kedua, Papalan. Tiga. Yang ketiga, calon ketiga, nama ketiga. Angkat tangan. Pak Long Din. Nama ketiga cadangan Pak Long Din. ada lagi. Tak payah. Okey, 3. Okey. Buat pilihan. Buat pilihan yang tertinggi adalah admin, yang kedua tertinggi pembantu, itu saja. Kita umum sekali lagi, untuk bermula tahun hadapan, admin kita yang baru majoriti dimenangi oleh Pak Long Din. Tepuk tangan sekali lagi semua untuk Pak Long Din. Bravo. Dan untuk jawatan pembantu admin 2027 disandang oleh Pak Papalan. Tepuk. YB. Siapa keluarga yang banyak hadiah boleh ambil ni? Okey, Jam, kau banyak hadiah kan? Siapa banyak hadiah? Kita mengumumkan tempat ketiga dimenangi oleh Kaisara. Kena ada seorang pembantu untuk nak ulu hadiah ni. Tempat kedua Jatuh kepada Yusof Mikael. Tempat pertama jatuh kepada Fayan. Okey, kadang-kadang Pimpong Suruh. Tempat ketiga jatuh kepada Koyo. Tempat kedua jatuh kepada Fayan. Tempat pertama jatuh kepada Humaira. Kategori seterusnya Tion belon sampai pecah. Tempat ketiga dimenangi oleh Koyo. Tempat kedua Bayan. Dan tempat pertama jatuh kepada Yusof Mikael. Okey, untuk menjaga hati. Tempat kelima Yusran. Okey, tempat ke-15 Hazalia. Jaga hati.
Ada lagi ke hati nak kena jaga? Pemenang yang ketiga dimenangi oleh keluarga Zaini. Tempat kedua dimenangi oleh Nur Hakim. Adik sini adik. Okey. Pemenang yang pertama jatuh kepada keluarga Laila. Terima kasih. Okey, kita menjemput paket admin 2027. Masuk piuk ke? Memang tak salah pilih. Memang tak salah pilih. Untuk kategori ECI dewasa, pemenang yang ketiga dimenangi oleh Bakal admin 2027 Balong Day. Okey, pemenang yang kedua jatuh kepada keluarga Pakcik Atta. Dan juara bagi kategori ini jatuh kepada keluarga Laila. Oh, dah 2 beras dia buat balik. Dah 10 kilo 2 beras. Bila nak masak tu 10 kilo tu? Okey, untuk kategori rebut cawan, pemenang yang ketiga jatuh kepada Mama Su. Pemenang yang kedua jatuh kepada Wan Rohani. Power siang aku. Dan pemenang dia jatuh kepada Amri. Amri tengah makan wakil. Wah, tu dia wakil. Ini pertama Okey. Terima kasih pada Pangah. Yang ketiga, keluarga Edwin Ica. Yang kedua jatuh kepada keluarga Hakim. Juara bagi biskut buka jatuh kepada Pangah. 3 paket 15 kilo beras. Okey, terima kasih kepada Pak Nurdin. Semakin jauh semakin sayang. Tempat ketiga jatuh kepada keluarga Ija Firdaus. Okey, tempat kedua jatuh kepada keluarga Papala dan Mama Su. Dan tempat pertama jatuh untuk kategori makin jauh makin sayang jatuh kepada keluarga Hakim. Ya, lepas Hakim. Diskup mungkin sokong. Okey, untuk kategori suapan kasih tempat ketiga jatuh kepada keluarga Mama Su. Oi, banyak gula. Okey, tempat kedua untuk kategori suapan kasih jatuh kepada keluarga Zaini. Oh, champion gula air tepung banyak. Buat cekodoh. Dan juara bagi kategori suapan kasih dimenangi oleh keluarga Balong Day. Tepuk. Okey, bacaan tunggu untuk kategori yang terakhir, kategori special yang mengambil masa sehingga 15 ke 20 minit tadi. Kategori special. Pemenang untuk kategori special kiri kanan jatuh kepada 1, 2, 3 Mama Su. Jadi untuk selesainya hadiah itu tadi, maka berakhirlah acara penyampaian hadiah kita. Jadi untuk yang berikutnya pada malam ni, kita aktiviti bebas lah sehingga masuk ke bilik masing-masing. Dan jangan lupa temu janji kita. Pakai admin besok pagi pukul 7 ada apa? 7.30 ada apa? Dengan Senam Robik. senam robik. Senam robik siapa yang akan in charge depan? Pak Lomdin. Siapa? Adira. Siapa lagi? Siapa? Seorang lagi? Dua orang je. Okey. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera. Ada cadangan yang nak dikemukakan. Ja kata ada air terjun di sini. Okey. Apa nama itu je ni, Ija? Ija, sini ke depan. Sini. The words that I never wanna do.
sembunyi yang tak pernah lagi ku ketahui. Sungguh kejamnya engkau bersandiwara. Aku menamaikan cintamu sehingga ku terpesona tersikat di dunia cintaku. Aib pada yang menantimu, dia yang harusnya engkau cintai. Kuat sangat tu. Engkaulah pujaan hatiku. Sama. Telah lama aku bukan yang insan selalu terdekat memandang teratai bunga indah, teratai ku sayang badai kapan dan inginkan teratai ku sayang agar ku dapat bersama melati. Ku inginkan teratai ku sayang berseri seperti semula. Teratai Belum. teratai bunga indah. Akan ku kenal dirimu kasih, ingin ku pergi jauh darimu. Telah aku hidup melana, telah ku gagal dalam bercinta. Bintang yang dulu sembunyi, bulan tersenyum dan bersinar, bergugur dan daun jatuh ke rambutmu, Menjadi suasana indah. pertanyaan, mungkinkah kau jual dalam kerinduan di saat begini aku merindukan. Ku sedar, ku lena, kau tetap bersama. Nama rumah dan cara bersatu jasa. Semua dah terpuncak, sama sangka menghadap susah. Hari-hari aku bersyukur. Okey, kita bagi masa lebih kurang dalam 3 minit. 3 minit lagi. Ada tak ada keluar 3 minit kita akan mulakan senam robik kita. Memang tak ikut. Dah ready Okay. Bagilah saya setting music ni. Keras.
Macam mana terkoyak kau? Gaya ketiga, freestyle. 1, 2, 3. Nak rakam nak apa? Bagian. Amelidin, selamat tinggal. Ayat-ayat apa tu? Family Day 2026. Selamat tinggal. Tuan cakap. Selamat tinggal. Selamat tinggal Kuala Lumpur. Ada lagi tak kamera. Amelidin 2026. Tak bawa maklum, tak boleh. Selamat awal. Rantai satu lah. Okey, stay dulu. Oh, teratai. Amelidin 2026. Selamat tinggal Kuala Lumpur. Layan Kuala Lumpur. Amelidin 2026. Selamat